Restoran Melayu tak ada, minta maaf. Liverpool restoran Melayu belum ada. Ni nama dia Bold Street. Kalau di bandar ni, tuan-tuan boleh ke sini. Ni sepanjang jalan ni. Dia ada banyak kedai-kedai halal. Restoran halal. Tapi bukan semua, kena check lah. Kena check, jangan masuk je makan lah. Saya pula berdosa. Check lah sama ada dia letak logo halal ataupun contoh mari saya tunjuk ni. Kalau halal dia akan tunjuk ni. Ni dia ada logo. Ni ada halal. Ni macam ni. Akasha ni apa halal besar gajah. Bersabah halal. Nampak? Nampak kan? Gitu. Ni Turkish. Tapi restoran Malaysia tak ada lagi. Kita tunggu siapa nak melabur. Restoran Melayu tak ada, minta maaf. Liverpool restoran Melayu belum ada. Ni halal juga mos. Bukan mos salah punya, tapi dia ada logo halal juga. Ni noodle. Ni Middle Eastern. KO ni pun halal. Bakcih ni halal. Semua ada logo tu. Kalau perasan tengok betul-betul ada logo. Ni Alif. Logo sini besar. Dia logo besar, dia tak susuk. Dia tak susuk lah. Jangan takut. Dia ada tulis halal, ada tulis Jawi, ada tulis Rumi. Ni Alif ni, Turkish ni boleh kira agak. Jadi agak. Kalau nak steak Toro. Steak halal. Siapa bosan dah makan nasi, makan steak. Kalau nak makan jenis ayam-ayam, Popeye ada. Popeye sini halal. Halal. Ni halal ni, shawarma dia. Sekejap tengok ni pizza dia halal. Banyak halal sini. Ni Fatus ni. Mediterranean ni. Logo halal satu lah. Banyak halal. Ni Toro. Meci ni halal. Ni halal. Ada logo. Ni Toro ni. Sedap juga. Halal juga. Banyak lah. So banyak lah. Tak kebuluh lah kalau mari Liverpool. Cuma restoran Melayu je lah. Restoran Melayu macam saya cerita tadi lah. Kita buat usaha kita sendiri. Kita ada buka bazar di rumah komuniti kita setiap Sabtu pertama dan juga Sabtu ketiga selepas ni. Sabtu pertama dan ketiga, siapa yang rasa rindu tiba-tiba ada kat Liverpool, nak kena nasi lemak Liverpool ke, nasi kabul Liverpool ke, nasi belauk Liverpool ke, boleh singgah. Kita ada ni je Bold Street sampai ujung tu habis lah. Ni je lah kiri kanan dia.